Sains Proses Skill, Tingkatan 5, Bab 5, Sebatian Karbon. Mari kita lihat soalan kertas 2, bahagian C. Jumlah markah bagi soalan ini ialah 12 markah. Sebelum menjawab soalan, kamu hendaklah baca dan fahami apa kehendak soalan. Mari kita lihat soalan A. Baca pernyataan yang diberikan. Terdapat dua jenis lemak, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu, yang terdapat dalam lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Soalan ini diberikan 4 markah. Jawapan boleh diberikan dalam bentuk jadual seperti yang ditunjukkan ini. Bandingkan lemak haiwan dan lemak tumbuhan berdasarkan ciri yang sama. Lemak haiwan mempunyai takat lebur yang tinggi, manakala takat lebur lemak tumbuhan adalah rendah. Bilangan atom hidrogen dalam molekul lemak haiwan adalah maksimum, manakala bilangan atom hidrogen dalam molekul lemak tumbuhan adalah belum maksimum. Lemak haiwan mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan, manakala lemak tumbuhan memberikan kesan baik terhadap kesihatan. Lemak haiwan berkeadaan pepejal pada suhu bilik, manakala lemak tumbuhan berkeadaan cecair pada suhu bilik. Baca soalan 2 ini. Lemak tepu merupakan sejenis sebatian karbon organik. Pada pendapat anda, adakah makanan yang kaya dengan lemak tepu boleh diambil dalam kuantiti yang besar? Wajarkan jawapan anda. 4 markah diberikan untuk soalan ini. Pengambilan lemak tepu yang kaya dengan kolesterol secara berlebihan akan menjejaskan kesihatan. Pemendakan kolesterol di dalam salur darah boleh menyebabkan strok, tekanan darah tinggi, serangan jantung, penyakit jantung dan arteriosklerosis. Mari kita jawab soalan B pula. Baca pernyataan yang diberikan. Minyak sawit mengandungi nilai khasiat yang tinggi. Nyatakan kandungan nutrisi dalam minyak sawit. 4 markah diberikan untuk soalan ini. Cadangan jawapan adalah seperti berikut. Minyak sawit mengandungi jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang. Minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti vitamin E dan karotena yang melambatkan proses pengoksidaan. Minyak sawit kaya dengan vitamin A dan E. Bahan-bahan dalam minyak sawit seperti sterol dan fosfatida menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak.